pertamanya dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan inayahnya kita masih lagi diberi ruang kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan baki-baki kehidupan kita atas muka dunia ni. Mudah-mudahan semakin hari semakin banyak bekalan yang kita kumpul untuk kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dulu pertemuan kita pada malam ni dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Malam ni surah apa? Minggu lepas tak teringat nak ayat. Bahasa lepas Zuhur tu bahasa wadah ayat lepas asal lah. Pahisau baru teringat. Siapa duduk di mana? Duduk di Bentong lah baru teringat. Dah selesai lah malam ni kata. Surah apa kita malam ni? Ar-Ra'aital ladzi, okey, pada Quraisy. Okey, surah Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Okey. Li'ilafi Quraisy. Lam, ujung tepi lidah digusi. Ujung tepi lidah digusi. La, li, lu, dan li. Kita setuh lagu mana? Kita setuh dalam keadaan rengek. Sebab sifat dia tawassul. Li. Kalau dia mati pun al. Gitu ya. Okey. Lepas tu huruf hamzah. I. Li, i. Li, i. Dua-dua kena seringai atau kena tarik bibir ke bawah belakang lah. Lepas tu ada ya mat. Li'ilafi. Li'ilafi. Kalau kita nak mai pun tak boleh mai buat bunga li'ilafi Quraisy, tak boleh lah. Sebab qadar dia, panjang dia 2 harakat sahaja. Li'ilafi. Lepas tu huruf fa, ujung gigi atas dengan perut bibir basah bawah. Fa-fi. Fa-fi. Fi. Dia huruf yang mengalir sorot. Af. If. Kalau sebut pun, kalau dia dengan harakat pun fa. Fi. Lepas tu Quraisy. Qaf tebal. Qu. Qu. Ambil dalil, jangan ku, tak sih. Berangin tak sih. Dan qa qu. Qa qu. Quraisy. Dan lepas ada qaf tu kita muncul mulut sebab harakah dia dhammah kan. Kita kena muncul mulut lah. Qu. Barulah kita bunyi dia, harakah dia sempurna lah. Lepas tu huruf ra, baris dia, harakah dia fathah. Harakah ni maksudnya gerak. Gerak ra tu lagu mana cara ra gerak? Kena buka. Qura. Qura. Kena buka mulut lah. Quraisy. Barulah kita ambil huruf ya lin tak ni. Masalah kitanya, kita gaduh nak ambil huruf ya. Quraisy, Raish. Jadi ra tu kita tak siap buka. Dia hilanglah 1/3 daripada
daripada huruf ra tu sendiri. Quraish. Lepas tu huruf shin kita lepas biasalah. Kena mucung ke tak shin? Tak mucung. Bapa kena tanya mucung ke tak mucung ni sebab ada kata huruf ra kan dia bersifat dengan tafashi. Kata jolok dah ra ni tafashi. Tapi dia tidak menyebabkan mucung. Ya, tafashi adalah hemburan yang keluar. Quraish. Kita panjang mana? Sekadar ada je lah. Quraish. Habis. Jangan tunggu Quraish. Tak payahlah. Okey, lepas tu ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Mula. ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Jadi ilafihim supaya tadi lah ilafihim. Panjang tu je mat dia. Habislah. Fihim. Ilafihim. Orang nak main lagu kau tak lagu kau dia kodah tu je panjang dia. Nak olek lagu mana pun boleh olek tapi kodah tu je lah. Ilafihim. Nombor duanya kita kena perhati huruf ha bagi bawah. Ha, hi. Jangan baca ilafihim rihlatash shita'i. Tak sih. Ilafihim. Lepas tu kalimah rihlata. Setakat tu lah. Jangan rihlatash shita'i tak sih. Supaya juga kita baca Fatihah, baca bismillah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tak perlu setara tu lah. Cukup pada rahmani. Habislah. Tak perlu kita tunggu. Jangan rahmani. Metakkan nak suruh ngalih suara. Tunggu. Tak payah tunggu. Ni pun supaya juga. Rihlata. Habislah. Tak perlu sanggih banyak kodok. Relax lah. Ra, ri, rih. Habis. Rihla. Cuma jaga jangan pecah. Jangan rihlatash shita. Setengah orang pecah sah. Lepas tu setengah orang dia baca rihlata. Lama. Kita nak sudah ya. Perkataan dia adalah sudah. Sudah huruf sifat gi. Sudah gi. Tak perlu kita tunggulah. Okey, rihlatash shita'i. Okey, rihlatash. Dia ta masuk ke shin. Rihlatash. Tashi. Ta tu nak kena buka mulut dulu. Rihlata. Lepas tu masuk ke shin. Rihlatash shita'i. Okey, shita. Huruf tak pula. Mana rumah huruf tak? Huruf tak rumah dia mana dah? Tiawat. Nah, duduk mana? Hujung lidah duduk di gigi bunyi gigi. Yalah ke? Duduk gigi ke duduk gosi? Belakang gigi. Pangkal gigi. Tempat tumbuh gigi. Boleh. Duduk situlah. Asyita. Kalau kita letak di belakang gigi dia punya asyita. Ataupun tatlu. Tak sih nak tatlu. Asyita. Cukup dah kada angin dia. Tak. Cukup dah kita rasa dah. Bukan nak sembuh banyak dah. Qadah huruf ta lah. Jangan kita nak baca ta qadah huruf sin. Tak boleh. Puan pun nak pakai baju. Kena pakai baju saya hamba lah.
Jangan pakai baju saya ustaz. Tak ada. Orang lain pun gitulah. Hak pakai size S lah. Jangan pakai XL. Dia size tak serupa. Dah. Rihlatash syita'i. Asyita panjang berapa? Panjang dia asyita'i, panjang dia 4 harakat. Mat apa ni? Mat muttasil. Kita tak boleh baca asyita'i, tak boleh. Dia mesti asyita'i dalam satu kalimah. Dah, panjang dia 4 harakat. Ada kata kan mat wajib 45. Hamba jawab sama dah. Cuma nak ayat semula pula. Betul kalau kita kata riwayat hafaz kita baca 45, betul. Bahkan kalau orang kata baca dengan mat kalau ni mat wajib 45. Ni pun kalau kata baca betul juga. Hatta kalau mat munfasil, mat jaiz. Kalau kata 2, 3, 4, 5, betul. Tapi tengok jalan mana kita jalan. Jadi kita jalan dengan tarik Asy-Syatibi. Tarik Syatibi ni dia baca, dia ajar kepada anak murid dia panjang 4 harakat. Maka kita baca dengan jalan dia, kita tunggu 4 harakat jugalah. Dia asyita'i. Lagu mana nak suruh bunyi nipis molek? Jangan sengih tapi jatuh lidah. Asyita'i. Kalau kita tak jatuh lidah dia bunyi gini. Asyita'i. Kalau kita sengih dia bunyi asyita'i. Kalau kita jatuh lidah dia bunyi asyita'i. Hak mana hak berasa sedap dengar di telinga? Pertama ke, kedua ke, ketiga? Tak ingat? Mula. Asyita'i. Pertama. Kedua. Asyita'i. Ketiga. Asyita'i. 3. Jadi nak suruh bunyi ketiga jatuh je lidah lah. Lepas pada setuh di gusi tempat temu gigi tu jatuh lidah pula. Dia setuh mata je pada makhraj. Dia setuh mata pada tu duduk bawah. Ya, asyita'i. Dah. Lepas tu was-saif. Was-sa. Was-sa. Lidah duduk mana ni? Was. Lidah duduk di bawah pada gusi lagi. Bawah. As-sa. Was-sa. Was-sa. Was-saif. Jangan letak di gigi. Tak sih. Gigi atas tak sih. Gigi bawah tak sih. Di gusi pun tak sih lagi. Nak bawah lagi. Rumah dia. Sebab huruf sin, sad dengan zai ni dia tepat temu lain, tepat geser lain. Hak bunyi sofi bunyi kasar tu apa? Sebabnya ujung lidah kita kan kita letak ni kata ni gigi, ni gusi dia kita duduk bawah lagi. As. Dia beba kita rasa di bawah ni. Tapi tepat gesernya muka lidah dengan gigi ni. As. Huruf sin. As. Huruf zai. Az. Dia duduk bawah tapi geser depan muka lidah. Jadi nak baca wassa. Was-saif. Jadi lepas pada huruf sad ada huruf ya. Jadi kita tahu kalau nak sengih sama ada jumpa dengan ya tak? Nah, tak si. Ya tak si sengih, cuma sad nak buka wassa. Was-saif. Apa kita kata huruf ya tu tak si sengih, tak perlu sengih. Tengok baris dia gapo. Baris dia gapo? Hak depan sebelum dia baris atas, fathah. Dia tu sukun. Dia sukun. Kan kita kata harakah ataupun baris ni maksud dia gapo? Kalau baris atas fathah kena buka mulut. Kalau dhammah kena mucung. Kalau kasrah kena tarik. Kalau sukun balik asal. Jadi dia tak ada pergerakan sengih tu tak ada. Mucung pun tak ada. Wassa. Was-saif. Relax ya. Setengah orang jumpa hak ni kan dia jadi gaduh. Was-saif. Dia gaduh. Sama. Dah, ni kita tak usah gaduh ke apa, relax. Was-saif.
Okey, seterusnya فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Okey, tengok kalimah فَلْيَعْبُدُوا. فَلْيَعْبُدُوا. Dia huruf fa. Huruf fa mana ujung gigi atas dengan perut berbasah bawah. Walaupun kita nak, dia berapa kalimah ni? Falyabudu tu berapa kalimah? Jangan kira huruf, kalimah dia tu berapa? Sebutir ke berapa? Pak kira mana? Falyabudu rabba hadza albayt. Falyabudu tu sebut sendiri. Sebut dia ada apa? Fa sebutir, lam sebutir, ya'budu sebutir. Fa, lam tu ya. Maka hendaklah ya'budu, mereka menyembah. Fal, huruf fa ujung gigi atas di perut berbasah bawah. Lepas tu huruf lam ujung tepi lidah di gusi. Fal. Setakat tu. Fal ya. Fal ya'budu. Nombor seterusnya huruf ain. Saat ni kita dengar ramai-ramai baca dia bunyi khenyek huruf ain. Khenyek. Tekan huruf ain, tak sih. Huruf ain kena buka mulut juga. Falya'budu. Ya'bu. Bila jangan ya'budu tak sih, sikat tak sih, dia jadi syiddah. Ataupun ada orang baca falya'budu, ada juga. Ya'budu, baba nak masuk rumah kau nak deh. Ada setengah baca falya'budu. Ada juga gitu. Apa kita tak siap tu? Falya'budu. Kita dengar rat-ngat kau berat. Sedangkan huruf dia rat-ngat kau berat. Huruf ain ni lin, lam, nun, ain, mim dengan ra. Lin Umar, huruf tawassut. Nak kata lepas pun tak, nak kata tekan pun tak. Dia duduk relax. Falya'budu. Habis gitulah. Ya'bu habis. Kena tunggu tak kalau kita baca falya'budu, kita tunggu kan? Tunggu-tunggu ni kita tak sih. Kita nak sudah ya. Gana? Menyatakan huruf dengan sifat dia. Kau menyatakan huruf dengan sifat orang lain. Tak, dengan sifat dia. Sebab tu kita bincang, kita pun tengok sifat dia ke apa. Asal dia duduk mana, asal sempurna sebut ni, nyata-nyata kena baca atas apa? Kena baca atas mukammalan min ghairi ma takallufi. Sempurna huruf. Nyata ni sebab nak sempurna huruf lah. Min ghairi ma takallufi, tanpa ada takalluf. Tak sih berat kita sebut. Bil lutfi fi nutqi bila ta'assufi. Sebut relax-relax. Maknanya kita sebut dengan qadar dia, dengan sifat dia, dengan rumah dia lah. Kalau baca falya'budu, berat benar lah kita dengar ya. Kita nak falya'budu habis. Lepas tu soal lagi nya, jangan setengah kita orang baca, dia baca lagu mana falya'budu, dia kenyek huruf. Okey. Lepas tu budu, huruf dal kena beringat juga. Kita kalau huruf dal kita tak ingat, kita letak mana? Kita letak langit. Tak langit dah, ujung lidah di langit dia. Du. Dadi du situlah sebab kita sebut huruf kita nya. Okey. Rabba hadzal bait. Rabba, ra bagi atas, ra. Rabba. Jangan rabba, ra dah. Jangan rabba, tak sigat ra, nak ra. Huruf ra ni kita sebut dia akan bunyi terbuka. Ra. Rabba. Di huruf ba pun rabba, masuk gitu. Jangan rabba hadza, tak sih. Dua kali ja tak sih. Rabba. Jangan rabba hadza, dia putus dah, tak sih. Okay.
Hadzal bait. Hadzal bait. Okey. Hadzal bait. Al-bait sama juga. Huruf ba bibi atas dengan bibi bawah. Jumpa dengan ya. Jangan al-bait. Tak sih. Nak buka dulu. Al-bait. Al-bait. Ha, gitu. Lepas tu, nanti kita nak pergi berapa? Nak pergi 2 boleh, nak pergi 4 boleh, nak pergi 6 boleh. Nanti sudah di huruf ta lah. Al-bait. Ha, setuh di gusi. Ujung lidah kan, kita tekan gusi, lepas tu dia tahan sorak, kita pun fahami. Al-bait. Ha, cukuplah. Dah. Artinya mari tahan sorak baru fahami. Alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Okey. Alladhi at'amahum. Alladhi dah panjang berapa? 4 harakat. Alladhi at'amahum. Okey, alladhi huruf lam, tengok. Huruf lam fathah. Buka mulutlah. Allah. Jangan Allah, jangan sengih. Dah. Sengih dia boleh menjadikan huruf nipis, tapi dia tidak menyempurnakan harakat. Kita nak sebut huruf nipis, dia bunyi nipis dan dia bunyi harakat. Penting sekali. Maksudnya bila harakat fathah, buka mulut. Cuma hujung lidah kena jatuhlah infitah. Nak suruh huruf ni jadi nipis. Lepas tu huruf lam ni dia temu dengan zal. Huruf zal hujung lidah kita letak di hujung gigi atas. Alladhi. Dah. Jadi kita kan bila jumpa huruf baris atas, lepas tu huruf baris bawah, kita tak dah naik. Kita nak pergi alladhi. Gitulah cara kebanyakan kita bacanya. Jadi kita kena ubah, kena letak alladhi, lam tu la, buka mulut baru zi. Alladhi at'amahum. Huruf hamzah a jumpa dengan ta. Ata. Dia qalqalah apa? Qalqalah sughra. At'amahum. Jangan baca at'amahum berat. Dia gi ya. At'amahum. Cuma huruf ta ni nanti amahum. Aman ni kena buka mulut lah. At'amahum. Lepas tu mim mati jumpa dengan mim. Idgham mithlaini. Kita masuk. Dah. Dengung 2 harakat. Alladhi at'amahum min ju'. Dia jadi tak sama tu sebab ada orang dengung dengan orang tak dengung. Dan mim mati je perangai mim ataupun huruf mim ada tanda tasydid ni. Dengan huruf nun ada tanda tasydid, kita jumpa ceruk mana dalam Quran pun kena baca dengan panjang 2 harakat dengung dia. Kita baca at'amahum min. Cukuplah dengan 2 harakat dah. Lepas tu nun mati jumpa dengan huruf jim. Kena baca min ju'. Dengung di sisi huruf jim lalu. Wa amanahum min khawf. Wa amanahum min khawf. Okey. Wa amanahum min.
Mim mati jumpa dengan mim. Dengun dia berapa? 2 harakat juga. Dah. Lepas tu nun mati jumpa dengan kha, baru kita izharkan baca. Jelas huruf nun. Min kha. Wa amanahum min khawf. Huruf fa khawf. Mula. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Okey. Boleh? Nak baca kau tak saya baca ni? Kau sejuk? Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas huruf syin sikit. Quraisy. Ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Mula tarik nafas baca mula. Ilafihim. Ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Tu habri huruf syin dengan sin tu. Rihlatash. Nak jelas huruf syin. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت. الذي أطعمهم. قلقلة. أطعمهم. الذي أطعمهم buka mulut jatuh lidah. Tu lidah di atas tu nak dek lagi dek atas tak jadi. Jatuh bawah sani nak min khawf. وآمنهم من خوف. Sorry lagi. Huruf ta dan jelas sikit. Al-bait. وَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن
min ju' الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Barakallahu azim. Surah ni antara surah yang molek kita baca setiap hari lah. Ambo nak tanya, malam-malam ni sebelum kita nera tu kita baca gapo? Tak okey, tok kepala dah kata nera lalu. Baca gapo? Ambo nak cadar biar hak baca tu bacalah. Cuma ambo nak cadar. Antara barang terbaik yang kita kena baca malam-malamnya surah sebelum kita tidurlah. Surah Fatihah, 5 ayat pertama surah Baqarah. Ingatlah ke tak? Ayat kursi ingat. Lepas tu kalau nak lagi 2 ayat lepas pada ayat kursi ataupun ayat kursi saja cukup dah lah. 2 ayat lepas pada ayat kursi. Lepas tu 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Mana? Apa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu dah. Ataupun ambil amanar rasul bima lalu. Ambil situ 2 ayat ujung. Atau kita hak rekah agak Teha 5 ayat pertama ayat kursi, 2 ayat ujung. Dah ingat belakang dah. Dah. Kalau nak lagi kat hak belakang tu qulillahumma malikal mulk. Ingatlah kau tak? Tu baca 2 ayat dengan tuliju. Lepas tu dia tanya ayat tak ingat. Ada 2 ayat lagi. Akhir surah At-Taubah. Gapo dah? Tak ingat. Tapi ayat 2 dia tiap-tiap malam buat apa kan dia tak ingat. Lepas tu antara surah hak comel juganya kita baca surah yang tak ada huruf kaf. Nabi kata siapa-siapa baca surah yang tidak ada pada huruf kaf, Allah Subhanahu Wa Taala akan mencukupkan kepada dia. Mana tak ada surah huruf kaf? Surah Wal-Asr sebutin. Surah Quraisy sebutin. Hak sana 2 ayat ni laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Apa akhir? Dah, lepas tu baca Wal-Asr, baca li ila fi Quraisy. Lepas tu baca qul a'udzu birabbil falaq. Dan 3 surah ni dia tak ada huruf kaf. Kalau kita boleh ngamal 3 surah ni pagi dengan malam kat cukup dah dah. Dah tak berapa minit pun. Lepas tu kalau nak pahala menyami khatam Quran kita baca qul huwallahu 3 kali pula. Ya, baca qul huwallahu. Lepas tu dengan 3 kulbah tu lah. Ya, lepas tu nak nera-nera lah. Ataupun baca tak ada baru sudah Fatihah nera nak orang nak kira pahala boleh dah tu. Niat nak baca semua dah. Nah, ada tang ngatuk doa bobo habis 5 ayat dekat pakai nera. Ada juga. Nah. Tapi kalau kita boleh melazimi zikir saat ni moleklah. Sebab kita minta perlindungan dan penjagaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita minta kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala nak beri itu biar Allah Subhanahu Wa Taala beri kita. Gitulah. InsyaAllah kita jumpa minggu depan pula. Kita baca surah Al-Fil pula. Hadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.